Ni kita nak buat daging goreng. Lepas tu kita campur dengan hati. Kita campur dengan lemak. Pertama sekali kita kena rebus dia. Okey, kita kena rebus. Lepas tu kita masuk ke kunyit. Lepas tu masuk ke serbuk ajino, sedikit serbuk perasa. Garam kita masuk last sekali. Ini api kena dalam keadaan api yang perlahan leh. Masa kita rebus dia, kita masuk ke sekali serbuk kunyit. Lepas tu kacau dia. Bila dia gelegak dah gini, dalam keadaan dia menggelegak macam ni, kita kena perlahankan api. Api dia kena perlahan. Awak tengok sini dia lekat-lekat ni. Ni kena rendam air siap-siap. Kalau tidak payah nak basuh. Okey. Lepas tu bagi kita masuk minyak dia. Lepas dia dah jadi gini ni, dia pilih air, masukkanlah minyak dalam ni. Ke minyak. Kita goreng lah. Goreng je. Kita boleh masuk ke bawang dengan lada. Goreng dia. Sekejap. Okey, inilah keadaan daging gorengnya. Kita campur hati, lemak, daging. Awak tengok tak? Okey, jom kita pergi makan.